Korang pernah fikir tak kalau seorang suami meninggal dunia, adakah rumah yang mereka duduk sekarang ni automatik jadi milik isteri sepenuhnya? Terutamanya kalau isteri tu seorang suri rumah. Ramai orang rasa sebab isteri yang jaga rumah, jaga anak, maka rumah tu memang hak dia sepenuhnya. Okey, kalau secara emosi mungkin ya, tapi dari sudut undang-undang dan hukum faraid, keadaannya tak semudah tu. Tanpa perancangan yang jelas, rumah tersebut akan melalui proses pembahagian pusaka. Bahagian bukan hanya untuk isteri je tau, tapi juga untuk anak-anak dan mungkin ibu bapa si suami jika mereka masih hidup. Bayangkan dalam keadaan baru je kehilangan pasangan, isteri pula perlu berdepan dengan proses dokumentasi, putusan mahkamah dan mungkin perbincangan perbahagian dengan waris lain. Bukan soal tamak, tapi soal sistem dan memang begitu prosesnya. Faraid adalah sistem yang adil dan telah ditetapkan. Namun dalam masa yang sama, Islam juga membenarkan perancangan seperti hibah untuk membantu menyusun harta dengan lebih jelas semasa masih hidup. Perancangan bukan untuk mengelak hukum, tetapi untuk mengurus keadaan dengan lebih tersusun. Kami selalu tekankan bahawa setiap keluarga ada struktur yang berbeza. Ada yang bergantung sepenuhnya kepada seorang je pencari nafkah. Ada juga yang mempunyai komitmen yang besar seperti pinjaman rumah jangka panjang. Sebab tu, perancangan perlu dibuat berdasarkan realiti hidup dan bukannya andaian. Kalau korang ada pasangan dan komitmen rumah, mungkin inilah masa yang sesuai untuk duduk berbincang secara serius.